Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran kami. Selamat datang para pengajar TVET masa depan. Kalau anda berazam nak lahirkan graduan yang bukan saja cekap tapi betul-betul rebutan industri, anda berada di tempat yang sangat tepat. Hari ini kita akan kupas satu kerangka penting yang boleh ubah cara anda mengajar, iaitu 3 domain pembelajaran. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya beza antara pelajar yang okey-okey dengan seorang profesional yang betul-betul mantap? Jawapannya terletak pada 3 perkara asas. Profesional yang cemerlang ni, dia bukan setakat ada kemahiran teknikal, dia ada gabungan 3-3. Ilmu di kepala, sahsiah yang mantap di hati dan kemahiran fizikal yang cekap di tangan. Inilah sasaran utama kita dalam TVET. Jadi macam mana kita nak bina profesional yang serba boleh ni? Nah, kita akan mulakan dengan akal, iaitu kuasa minda dalam domain kognitif. Lepas tu, kita sentuh pula hati mereka, membina sahsiah yang baik melalui domain afektif. Kemudian, barulah kita latih tangan mereka untuk menguasai kemahiran praktikal dalam domain psikomotor. Dan akhir sekali, kita akan lihat macam mana anda sebagai pengajar boleh gabungkan ketiga-tiganya. Okey, jom kita mula dengan yang pertama, akal. Ini asas segala-galanya. Sebab sebelum seseorang tu boleh buat, dia mestilah tahu dulu. Inilah dia domain kognitif atau kuasa minda. Domain kognitif ni yang dipelopori oleh taksonomi Bloom, ia macam kita bagi kotak alatan dalam minda pelajar. Bukan pasal kita sumbat kepala dia dengan fakta untuk dia hafal, bukan. Tapi ia tentang macam mana kita ajar mereka untuk berfikir, susun maklumat dan paling penting, guna ilmu tu untuk selesaikan masalah sebenar dekat luar sana. Cuba kita tengok piramid ni. Visual ni penting sangat sebab ia tunjukkan satu benda asas. Pembelajaran ni ada tingkat-tingkat dia. Anda tak boleh terus suruh pelajar analisis lita yang rumit kalau dia tak faham lagi simbol-simbol asas. Semuanya kena bina dari bawah, dari tapak yang kukuh, satu persatu. Jom kita daki piramid ni sama-sama. Mula-mula dekat tapak sekali, kita ada pengetahuan. Pelajar cuma hafal simbol lita. Naik sikit, pemahaman. Dia dah boleh terangkan apa fungsi setiap simbol tu. Lepas tu, aplikasi. Dia dah boleh guna simbol tu untuk baca wiring diagram yang mudah. Naik lagi tinggi, analisis. Dia dah boleh cari mana silap dalam diagram tu. Dekat puncak, sintesis. Dia dah boleh reka satu lita baru yang ringkas. Dan di puncak sekali, penilaian. Dia dah boleh tentukan rekaan lita mana yang paling bagus dan paling selamat. Nampak tak perjalanan dia? Jadi sebagai pengajar, ini contoh praktikal untuk anda. Pelajar pendawaian akademik, dia bukan setakat perlu tahu simbol. Matlamat kita adalah untuk bawa dia sampai ke puncak piramid tu. Sampai dia boleh buat keputusan teknikal yang penting masa di tapak projek nanti. Setiap anak tangga dalam piramid kognitif ni penting untuk bawa dia ke sana. Baiklah, bab akal dah selesai. Sekarang kita beralih ke bahagian yang kadang-kadang orang terlepas pandang tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Hati. Fikirkan apa gunanya ada juruteknik paling pandai di dunia kalau perangai dia teruk sampai tak ada orang nak kerja dengan dia. Di sinilah domain efektif masuk. Domain efektifnya, ia adalah tentang soft skills yang terus terang cakap lagi susah nak diajar. Ia tanggungjawab kita sebagai pendidik untuk bentuk adab, tanam nilai-nilai murni dan bina integriti dalam diri pelajar. Hati inilah yang akan jadi panduan untuk setiap keputusan teknikal yang dia buat nanti. Sama macam kemahiran teknikal, sahsiah ni pun kena bina tingkat demi tingkat. Piramid ni tunjukkan perjalanannya. Pelajar takkan automatik jadi seorang yang berintegriti dalam satu malam. Prosesnya bermula dengan sesuatu yang sangat asas. Kesediaan dia untuk dengar dan bagi perhatian. Cuba bayangkan, kita nak tanam nilai keselamatan. Mula-mula, penerimaan. Pelajar tu dengar je kita bebel pasal topi keselamatan. Lepas tu, respons. Dia mula pakai topi tu bila kita suruh. Kemudian, menghargai. Bila dia nampak ada barang hampir jatuh, baru dia sedar betapa pentingnya topi tu. Seterusnya, dia mengorganisasi. Dia mula utamakan keselamatan lebih dari nak siapkan kerja cepat. Dan akhirnya, internalisasi. Dia bukan saja pakai topi tu, malah dia pula yang akan tegur kawan dia yang tak pakai. Nilai tu dah sebati dalam diri dia. Contoh paling senang, bengkel kereta. Pelanggan takkan datang balik pada mekanik yang pandai tapi sombong dan cuai. Mereka akan cari mekanik yang sabar, jujur dan komited dengan kerja. Sikap-sikap inilah yang membina reputasi dan pastikan bisnes terus hidup. Inilah kuasa domain efektif dalam dunia pekerjaan sebenar. Okey, sekarang
kita dah sampai ke domain yang jadi jantung TVET. Inilah masanya kita terjemahkan ilmu di kepala dan sikap di hati kepada kemahiran fizikal dan tindakan sebenar. Selamat datang ke domain psikomotor. Ini adalah domain tangan, domain untuk buat. Tapi jangan salah faham, ini bukan kerja macam robot tau. Psikomotor ni adalah gabungan pintar antara otak yang bagi arahan dan tangan yang laksanakannya dengan tepat dan cekap. Fikiran dan pergerakan fizikal tu dah jadi satu. Piramid ni pula ia macam peta perjalanan seorang pelatih. Dari seorang perantis yang baru nak belajar sehinggalah dia jadi seorang pakar. Ia tunjukkan macam mana kemahiran fizikal ni berkembang secara berperingkat dari sekadar memerhati hinggalah dia mampu cipta teknik baru sendiri. Jom kita tengok macam mana seorang tukang kayu dilahirkan. Mula-mula persepsi, dia cuma perhati je cara senior dia pegang ketam kayu. Kemudian set, dia dah bersedia mental dan fizikal untuk cuba. Lepas tu, respons terpimpin. Dia mula tiru pergerakan anda, mungkin nampak kekok sikit. Tapi dengan latihan yang banyak, ia jadi mekanisme. Pergerakannya jadi lancar dan macam tabiat. Lama-kelamaan, dia boleh adaptasi teknik tu pada jenis kayu yang berbeza. Dan akhirnya, di puncak piramid, dia mampu mencipta teknik ketaman dia sendiri. Dari meniru kepada mahir dan akhirnya menjadi seorang inovator. Contohnya di bengkel kayu. Perjalanan yang kita ceritakan tadi itu, inilah yang berlaku hari-hari dalam bengkel. Dari sekadar tengok cara pegang gergaji, kemudian meniru, berlatih berulang kali, sampailah satu masa mereka boleh memotong dengan tepat dan cekap tanpa perlu fikir panjang lagi. Inilah bukti betapa pentingnya latihan amali yang konsisten untuk mendaki piramid psikomotor. Baik, kita dah lihat akal, hati dan tangan secara berasingan. Sekarang, bahagian paling penting. Macam mana kita sebagai pengajar nak satukan ketiga-tiganya untuk lahirkan seorang profesional yang sejati. Ini rumusan yang paling penting untuk anda ingat. Jangan sesekali ajar domain ini satu-satu secara terpisah. Akal, kognitif, bagi mereka ilmu. Hati, afektif, bagi mereka sahsiah. Dan tangan, psikomotor, bagi mereka kemahiran. Seorang graduan TVET yang hebat perlukan ketiga-tiganya sekali. Ingat formula ni. Akal, hati dan tangan. Tiga-tiga ni tak boleh dipisahkan. Inilah intipati kupasan kita hari ini. Tugas anda sebagai pengajar TVET bukan hanya untuk mengajar kemahiran teknikal. Tugas anda adalah untuk membina seorang insan profesional yang lengkap, yang berilmu, berakhlak mulia dan berkemahiran tinggi. Inilah yang akan membezakan lulusan TVET kita daripada yang lain. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan penting ni untuk difikirkan. Sebab jawapan anda nanti bukan saja akan membentuk pelajar anda, tapi ia juga akan membentuk masa depan industri negara kita. Dalam setiap kelas dan bengkel yang anda akan kendalikan nanti, macam mana anda akan pastikan anda sedang membina akal, membentuk hati dan melatih tangan generasi profesional yang seterusnya?